Hello guys, welcome back. Mesti macam pelik kan, tiba-tiba malam pula aku start dekat sini. Actually sekarang pukul 8.30 and aku baru nak pergi kerja. Aku ambil half day hari ni. Aku half day, aku masuk lambat then balik macam biasa lah. Sebab kepala aku tadi tak berapa nak okey lah. Macam migraine ke sakit kepala pun aku tak sure. Tapi aku malas nak ambil MC sebab aku kesiankan dekat partner aku malam ni. Takut dia kena buat kerja seorang-seorang kan. Hari ni hari Sabtu pula. So kau faham lah hari Sabtu ni macam mana kan, dengan busy ramai orangnya. So aku decide aku ambil half day je lah. So tadi aku dah makan ubat semua, macam dah okey sikit harapnya lah. Marilah, bismillah. Oh, lagi 10 hari je nak raya. Tak sampai 10 hari lah, dalam 9 hari macam tu. So tahun ni raya aku cuti. Itu yang tak sabar tu kan. Tahun lepas aku kerja. So tahun ni turn aku pula cuti. By the way, adik laki aku hari ni accident dekat Pantai Kelebang. Dia dia kata dia okey lah, dia tak ada macam patah-patah ke apa kan. Tapi dia cakap kereta yang salah lah. Sebab kereta tu tengah-tengah jalan dia U-turn. Macam jalan macam ni kan. Jalan macam ni lepas tu dia U-turn macam tu je. Dia pun tak sempat elak. Lepas tu bam, motor memang teruk lah. Motor pula dia bawa motor adik ipar aku punya, motor double R yang dah custom semua. Cover set custom, habis hancur mat. Itu lagi paling pala tu kan. Orang dah selamat tapi motor pula tak diselamatkan, motor orang lain pula. Aduh, itu aku tak tahu lah dia orang settle macam mana. Harap okey lah. Sebab tu lah bila nak pinjam ni kan, macam kita pinjam barang orang ke apa kan, kita risau tu lah. Nak kalau kita pinjam macam kereta ataupun motor lah. So agak macam risau lah kan, jadi apa-apa. Walaupun orang tu dah offer kan. Even adik ipar aku pun dia pernah offer, cakap kau tak nak try ke motor aku ni kan, buat konten sikit kan. Dia cakap macam tu kan. Tapi aku tak berani lah. Bukan tak berani apa, tak gerti buat motor kelas ke apa, bukan. Tapi sebab kan itulah, takut jadi benda-benda macam tu. Walaupun bukan kita yang salah kan. Tak nak lah, tak syok kan. Kalau dia motor tu, contohlah motor tu accident atas tangan sendiri tak apa. Ni kalau atas tangan orang lain ni, walaupun bukan salah sendiri, dia agak macam aduh, tak syok lah dengar macam tu. So aku punya prinsip macam tu lah. Nak pinjam ni, aku takut tu je. Sebab tu lah kalau macam dah terpaksa sangat, macam dulu ada je aku pinjam kereta adik aku ke apa kan. Sebab dah terpaksa nak pinjam, so aku bawa lah dengan berhati-hati. Slow tak apa, yang penting selamat. Macam tu lah. So guys, yang kat luar-luar sana tu, macam mana pun macam mana sekalipun bawa kereta ke bawa motor ke, kita kena hati-hati lah. Kena extra careful. Aku yang cakap ni pun aku kena extra careful ni. Aku ni nasihat orang tapi aku sendiri pun tak betul. Tiba. Okay, jom lah. Aku tak nak lama-lama dekat sini. Aku nak fokus kat jalan. Nanti kita sambung kat depan sikit. Dah 40k dah motor aku. Motor baru 2 tahun 2 tahun setengah. Tapi dah 40k dah mileage. Memang motor ni memang daily use lah orang cakap. Barulah betul kan, daily use. Orang pergi terawih, aku baru nak kerja mat. Apa boleh buat, kita kerja malam man, bukan kerja pagi. Kalau semua kerja pagi, siapa nak kerja malam kan? Betul tak? Unless kalau dia cakap semua government tetapkan kan, semua apa-apa sektor memang kena pagi je. Tapi macam tu siapa? Kalau cuma pagi kerja, siapa je nak pergi tempat-tempat retail ni kan? Macam nak beli baju ke kan, pagi dah kerja, habis malam je masa ada. So memang tak boleh lah macam tu. Tapi dia orang cakap Brunei kan, Brunei dia maksimum pukul berapa pukul 8 macam tu Aku tak tahulah betul ke tak. Kalau orang Brunei kat sini tolong betulkan. Sebab aku tengah mood bukan mood, aku tengah dalam mod palatau ni. Sebab aku pun macam dengar-dengar lah daripada orang-orang cakap kan, tantau ada orang pun kencing aku kan. So aku pun kencing korang kan ni. Tiba. So betul ke orang Brunei, dekat Brunei macam mall ke apa, maksimum pukul 8 dah tutup? Kalau betul macam tu memang syok lah. Barulah macam orang tak memilih sangat nak kerja office hour ni. At least kalau kau kerja retail pun balik pukul 8 okey lah kan, daripada balik pukul 12, pukul 3 pagi macam aku ni. Dia punya komen terang lagi spotlight dia. Ni budak-budak apa ni? Budak-budak Kanjor pula, budak-budak ride. Macam nak hujan je. Asal visor aku basah macam ni. Yelah, hujan renyai tu. Kalau malam bila hujan ni, aku paling tak suka. Jalan agak kelang kabut sikit lah. So marilah kita laju sikit lah.
Oh, tapi kan tahun ni bulan puasa, hujan memang apa ni, boleh katakan setiap hari lah. Kan jarang kan bulan-bulan puasa biasa ni kan, biasa panas kan. Cuaca sejuk lah bulan puasa tahun ni. Memang untuk kita memang best, tapi kesian untuk orang yang menyaga lah kan. Orang menyaga, yalah kesian lah kan. Orang cek duit, hujan-hujan ni customer pun kurang. Alamak, aku dah terjoin budak-budak konvoi lah guys. Macam mana ni? Kita kena teruskan ke tak? Oh, ramai budak-budak motor lah. Bulan puasa pun orang ride Oh yelah, ride berbuka lah kan. Apalah, tak terfikir lah, maaf lah ya. Aku selalu fikir kalau bulan puasa je tak ada aktiviti ride ke apa kan. Yelah bulan puasa mah, terlupa lah. Ada je ride sahur, ride berbuka kan. Oi, mengantuknya hai mata. Padahal aku kerja separuh hari je ni, baru nak masuk. Dah pukul 9 ni. Yalah, lepas buka memang mengantuk lah biasanya. Aduh yai, macam mana aku nak mudahkan aku punya kerja kejap lagi kan. Belum apa-apa dah mengantuk tahap gaban ni. Banyaknya kereta. Oi, aku dah nampak kilat lain macam tu. Confirm malam ni lebat lagi ni, hujan. Oh, sini baru dapat hujan ni, basah. Memanglah tadi kat Melima pun boleh dapat hujan. Apalah. Tapi tengok langit ni kan, memang confirm nak hujan lagi ni. Biasanya time aku nak balik kejap lagi kan, pukul 2.30, pukul 3, time tu hujan. Itu dah biasa lah tu. Oi, Nizam ke tak Nizam? Macam mana order Nizam? Nah, followers. Aku macam kenal lah. Siapa nama dia? Ya je. Ni jam dia ni dah macam ada bazar pula kan kat tepi ni. Padahal bazar petang tadi. Asal Petron gelap semacam tu. Tak ada current ke tu? Okay, muat. Thank you. Oh, sini pun jam juga. Jam moi, jam. Terima kasih bagi saya laluan. Terima kasih. Saya tak ada skill nak menyelit ni. Motor saya ni besar sangat. Okay, hati-hati. Alright, tak ada. Kita teruskan jalan. Alamak, kereta ni besar sangat. Boleh ke tak ni? Okay, boleh. Alright, kita bagi signal. Kita potong sini. Ramai juga nak potong saja. Alamak, Honda nak pergi mana? Sini dalam motor. Bagi motor lalu. Alright, nampaknya kita selamat sampai tanpa hujan tanpa hujan turun. Kejap lagi dia turun juga ni. Hai. For some reason I can't explain, I want St. Peter won't call my name. Di mana parkingnya? Parkingnya di mana? Mana parkingnya? Oi, mantap. Kita dapat dekat sekali. Okay guys, nanti kita sambung Ciao.